印尼的国会20通过国民军法修正案，也就是让更较侪军官会当去政府机构做文官。真侪民众就伫咧国会外口示威抗议，不过有关是无法度主动修法。有人权组织就批评讲民主咧行倒退，也讲这军事势力介入，对造成滥觞用权力、侵犯人权、扩大军事独裁统治。议事队讲落去，印尼国会20批准一项真有争议的国民军法修正案。这项法案甲更较侪文职的工作分配予现任军官，和外界质疑伫咧为军人干政铺路，引起真侪民众伫国会外口示威反对。有人批评修法会予印尼国登到苏哈多军事独裁统治的黑暗时代。Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, banyak sekali kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di mana di situ terdapat keterlibatan militer dugaan dan sehingga jika RUU ini disahkan malah akan semakin memperkuat impunitas, semakin sulit bagi korban-korban dan keluarga korban pelanggaran HAM untuk mencapai keadilan karena kewenangan dari TNI justru ditambah dan bukannya dibatasi. 也着军队杀害俘虏、加废除军法的标语，示威民众有要甲上千人。这项修法通过了，准现役军人伫14个民事机构担任文职的工作，比以前增加4个，而且相关军阶4千上将，任职的年纪提悬到63岁。73岁印尼总统普拉博沃以前是苏哈托特种部队指挥官，也不是苏哈托的竞赛，互人指控这回白发运动加镇压当地本独立运动。分析师讲，伫咧甲军事观点用入民事领域，重新塑造印尼的政治方向，以后政府会先考虑稳定加国家控制，唔是民主治理加公民自由。Malahan ada dalil kadang-kadang dalam suasana atau kegentingannya memaksa seperti itu. Sehingga masyarakat tidak bisa mengawasi secara efektif. Kami dengan adanya RUU TNI, kami ingin TNI dan Polri bersinergi dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, menuju Indonesia Emas. 军人出身的普拉博沃上任到即马，外界对军方过度干预政府的担心是愈来愈增加。因为普拉博沃直接找印尼军方协助实施伊的各项政策。虽然过去25年来，大家努力限制军队参政，不过印尼人权监督机构发现，修法进程有要甲2600位现役军官担任文职，以后只会增加未减少。公司新闻张伟林编译。